Kisah komuniti yang kedua, kita bawakan cerita dari utara juga. Orang utara ni memang terbaik lah, memang suka bersedekah. Kita ada satu kedai ni bukan menjual makanan, tetapi setiap hari memberi makanan secara percuma kepada pelanggan dan pengunjung yang datang. Jom kita saksikan VT ini. Esok dah meninggal pun orang kata kubur tu cerah lah. Sebab bagi orang makan bagus kan. Di Alor Star Kedah, sebuah rumah makan percuma beroperasi bukan atas dasar jual beli tetapi sedekah. Di sinilah makanan dihidangkan tanpa harga. Sesiapa sahaja dialu-alukan. Dapur RMP ini membuka pintu kepada mereka yang memerlukan tanpa bertanya latar belakang, bangsa atau kepercayaan. Nama saya Ira Haryani. Saya adalah pengarah Ayam Bisnis Sdn Bhd selaku anak kepada pengasas Rumah Makan Percuma Tuan Haji Jafri. Rumah Makan Percuma bermula pada Julai 2021, 5 tahun yang lepas, yang mana tercetusnya idea bila kedua-dua pengasas kita, Tuan Haji Jafri dan Puan Hajah Mazlina, pergi ke umrah pada bulan Ramadan dan diorang tengok ramai orang berlumba-lumba untuk buat kenduri, untuk bagi orang lain makan. Dan kerana diorang tengok tu kerana adalah orang sedar betapa baiknya bersedekah dari segi makanan. Dan dari situ bila diorang balik, kedua-dua pengasas balik, bincang dengan keluarga dan kita bersetuju, okey, kita pun nak bagi makan percuma kepada penduduk setempat di Sepapak Kangkung, especially bila Sepapak Kangkung ni adalah tempat lahirnya syarikat kita Ayam Bisnis. Bermula dengan kurang daripada 200 orang yang datang untuk makan secara percuma, kini Rumah Makan Percuma menerima lebih 600 pengunjung setiap hari. Ternyata jumlah yang semakin ramai ini bukan membuat mereka berasa terbeban, sebaliknya memberi inspirasi dan motivasi untuk terus membantu lebih ramai insan yang memerlukan. Bila kita setiap tahun kita boleh bertambah, rasa sangat terharu sebab orang yang makan ni adalah penduduk setempat dan kita menyajikan makanan kepada semua orang juga. Jadi semua orang boleh datang daripada Alor Star, daripada mana-mana pun kalau anda berhenti kat sini, anda boleh saja makan. So kita rasa sangatlah terharu walaupun itu menyebabkan kos pada kita, tapi memang itu adalah kita punya tujuan untuk buat rumah makan percuma. Memang kita nak bagi makan kepada semua tanpa sebarang syarat. Untuk bagi kita, memberi makan percuma dengan memberi harga murah tu adalah dua perkara yang sangat berbeza. Memang niat kita bila kita offer dengan, contohnya kita offer dengan harga murah, setiap orang masih lagi perlu, mampu ke tak aku nak beli ni, kena fikir juga. So adakah dia ada duit, tetapi untuk spending on susu anak yang lebih penting, mungkin dia tak spend juga on beli makan tengah hari. Tapi bila kita provide makanan secara percuma, orang tak perlu fikir pun. Datang saja, makan saja. Tak kisahlah apa pun status, situasi atau pekerjaan anda, datang saja untuk makan. Kos operasi sebahagian besarnya ditanggung sendiri oleh syarikat, manakala sebahagian kecil pula datang daripada sumbangan orang awam dalam bentuk bahan mentah. Antara cabaran yang dihadapi pula adalah kenaikan harga barang, tetapi itu tidak pernah sama sekali menjadi penghalang. Semangat untuk memberi dan menyedekahkan makanan tetap utuh, malah mendorong mereka terus membantu lebih ramai insan yang memerlukan. Peningkatan kos bahan mentah dari hari ke hari, kadang dari segi beras, dari segi minyak masak. Tapi kita sebagai syarikat, kita ambil cabaran ni sebagai perkara yang positif. That only means that kita staff kena bekerja dengan lebih keras, memastikan kita menjana keuntungan yang mencukupi untuk tetap kita menjayakan rumah makan percuma. Dan kita juga ada cabaran dari segi peningkatan kos bekerja. Kita ada 5 orang pekerja sekarang, tapi alhamdulillah dengan 5 orang ni dapat memberi yang terbaik setiap hari, memastikan dapat memberikan makanan dengan senyuman. Dan tukang masak kita, Kak Zura, dah berada 5 tahun dah bekerja dengan kita daripada awal kita mula rumah makan percuma. Jadi semua cabaran ni kita ambil dengan positif.
Saya tukang masak dekat sini, Kak Zura. Di sini dah hampir 6 tahun. Start di Julai 2020. Hari ni Kak Zura buat nasi ayam special. Semuanya okey. Termasuk yang petugas kat sini pun layanan baik sekali lah. Makcik asal orang Kedah, tapi makcik duduk Kuala Lumpur dah 45 tahun dah. Tapi dah makcik balik duduk rumah adik makcik sini, tukar-tukar angin. Untuk nak makan-makan happy-happy, tengok orang ramai, tengok kalau TikTok, makcik tengok TikTok ramai orang duk makan. Macam teringin nak mai tu, ajak mereka pun segan kat nak mai. Tapi dah mai 4 kali dah nak dah. 4 kali dah kami datang ni. Kalau datang sini tu makcik belilah barang. Beli pinggan ni, beli cawan ni, beli beras, beli bawang. Bagi duit dia orang tak nak. Secara peribadi, banyak yang saya belajar mengenai berkongsi rezeki di Rumah Makan Percuma. Kita dapat lihat yang pengasas kita selalu mengajarkan kepada kita yang rezeki ini untuk dikongsi. Dan bila kita bekerja pun, kita bekerja dengan niat, okey, kita memang nak memperbesarkan lagi Ayam Bismi. Jadi Rumah Makan Percuma boleh besar selaras dengan Ayam Bismi menjana keuntungan yang mencukupi. Dan untuk berkongsi rezeki pun kita berpegang yang setiap staff pun kita berpegang kepada kita punya nilai asas iaitu contribution. Jadi kita kekallah kita nak bekerja, jadi kita boleh menyumbang kepada masyarakat melalui RMP. Untuk di masa hadapan, semestinya kalau kita ada dana yang mencukupi, kita nak memperbesarkan lagi rumah makan dan buat di tempat lain. Tapi pada masa sekarang, fokus kita adalah untuk memastikan komuniti setempat ni cukup dulu makan dan tak lapar. Semoga usaha ini terus memberi inspirasi, mengingatkan kita bahawa sedekah bukan sekadar memberi makanan tetapi juga menyemai nilai kemanusiaan dan perpaduan. Semoga kisah ini menjadi pedoman kepada kita untuk membantu tanpa mengira apa jua latar belakang penerima. Inspirasi Duniamu, TVS.